Kacau-kacau. Daun 5 purut, serai. Alhamdulillah. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozak TV. Hari ini Rozak nak masak udang. Kita nak buat udang balado. Okey, jom kita start. Udang Rozak beli ni saiz dia besar sangat. Tu. Tengok, double XL. Okey, cara siang dia macam ni. Buang bahagian atas dia. Puas hati kalau makan ni. Okey, jom kita basuh bersih. Kat bawah-bawah ni. Geletek-geletek dia sikit. Ni Rozak nak selawat. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom saya kenalkan bahan-bahan untuk buat udang balado. Semestinya kena ada udang yang siap basuh bersih. Kemudian ini bahan kisar. Ada cili padi merah, cili padi hijau, cili besar merah, bawang putih, bawang besar. Nak bagi naik lagi wangi dia, letak daun 5 purut, serai, sos tiram, air bancuan asam jawa dengan serbuk kunyit. Itu saja. Okey, mula-mula sekali Rozak nak kecilkan sikit bawang ni supaya senang nak kisar. Rozak tengah pakai ni pisau lantera. Ini pisaunya. Potong bawang merah. Tutup daun 5 purut ni, buang dekat bahagian tengah ni. Ini buang. Kalau letak dia akan pahit. Serai 2. Ni Rozak ketuk je. Okey. Kisar kasar bawang-bawang, cili besar merah, cili padi merah, cili padi hijau, bawang putih. Tambah air sikit. Bismillah. Kisar jangan terlalu lumat, bagi ada kasar-kasar sikit. Nak buat balado ni, cili jangan terlalu lumat. Bagi dia kasar-kasar macam ni. Okey, cantiklah macam ni. Jom kita start menumis. Kalau api cantik besar macam ni memang rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Ready untuk kita nak start menumis. Masukkan minyak secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan serai. Masukkan cili yang kita kisar tadi. Bismillah. Masak cili ni sampai dia pecah minyak. Dah pecah minyak elok dah. Masukkan daun 5 purut, serbuk kunyit sikit, bancuhan air asam jawa, sos tiram. Kacau sebati. Bagi dia pecah minyak sekali lagi. Warna dia sangat cantik. Kalau tak letak serbuk kunyit, warna dia merah saja. Kalau letak serbuk kunyit, warna dia ada macam ni. Kuning-kuning sikit. Itu perbezaan dia. Rasakan dengan garam, gula. Kacau-kacau. Sahabat, warna dah cantik, rasa pun dah cukup, ready untuk letak udang. Bismillahirrahmanirrahim.
Kacau dia. Nanti udang ni dia keluarkan air. Jadi tak perlu letak air dah. Kita nak buat dia basah-basah sikit. Bagi udang mesra dan masak. Rozet memang tak sabar nak makan dah ni. Betul-betul lapar. Lepas tu bau dia pula menggugat selera. Alhamdulillah, udang balado siap. Sedia untuk dihidangkan. Mari kita tengok. Okey. Daun 5 purut, serai. Sekali lagi. Lepas tu kita terus angkat. Alhamdulillah. Kita plating dia cantik. Alhamdulillah. Ini hasilnya sahabat. Jemput makan. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Masya-Allah. Alhamdulillah untuk rezeki hari ni. 1, 2. Ni kuah dia. Okey. Jemput makan udang balado. Rozatnya okey je nak makan dengan kulit ataupun nak kopek. Tapi Rozat nak makan kulit dulu. Manis. Isi dia fresh. Ni Rozat nak kopek pula dia punya kulit. Okey. Bismillah. Alhamdulillah. Rozat rasa bersalah kalau tak suap cameraman. Penuh kasih sayang kita suap dia. Ni. Ini saja, tak payah tambah apa-apa dah. Memang rezeki Rozat lah dapat udang besar, lepas tu dia fresh. Okey, ni kita letak kuah dia. Sini. Oi, kata-kata. Bismillah untuk sahabat. Suapan terakhir. Comot je pinggan. Tak apalah ya. Udang, kuah, nasi putih. Alhamdulillah. Bye-bye. Jumpa dalam video.